Kita semua tahu tentang kehebatan Kesultanan Melayu Melaka kan? Tapi pernah tak kita fikir, apa sebenarnya rahsia di sebalik semua kegemilangan tu? Nah, hari ini kita akan selami satu aspek yang sangat menarik, iaitu perjanjian tak bertulis antara pemerintah dan rakyatnya. Ini bukan sekadar hubungan biasa tau, ia adalah satu kontrak sosial yang menjadi tulang belakang Empayar Melaka. So, persoalan utamanya, macam mana Melaka boleh jadi sebuah empayar yang begitu agung daripada sebuah perkampungan nelayan kecil tiba-tiba jadi kuasa besar di rantau ni? Apa ramuan rahsianya? Jom kita bedah siasat bersama. Dan jawapannya terletak pada asas pembinaannya sendiri. Kejayaan Melaka ni dibina atas satu perjanjian, satu kontrak sosial yang unik. Ia mungkin tak bertulis, tapi semua orang faham dan patuh. Dalam perjanjian ni, kedua-dua pihak, pemerintah dan rakyat, ada tanggungjawab masing-masing. Adil kan? Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama perjanjian ni. Apa sebenarnya janji golongan pemerintah, Sultan dan para pembesarnya kepada rakyat jelata? Secara asasnya, ada 4 ikrar utama yang kerajaan Melaka pegang. 4 janji inilah yang jadi tiang seri kepada kestabilan dan keadilan pemerintahan mereka. Yang pertama sekali, dan ini paling penting, keselamatan. Yelah, kalau tak selamat macam mana nak berniaga kan? Jadi, Sultan sendiri jadi ketua tentera lawan ancaman dari luar macam Siam atau Portugis. Untuk hal ehwal dalam negeri pula, ada Temenggung. Bayangkan dia macam ketua polis negara zaman tu. Pastikan setiap sudut Melaka aman. Kedua, perpaduan. Cuba kita bayangkan betapa sibuknya pelabuhan Melaka, penuh dengan pedagang dari serata dunia. Arab, Cina, India, semua ada. Jadi, untuk elak huru-hara, kerajaan kena pastikan semua orang dapat layanan yang adil. Bukan tu je, mereka selalu anjurkan majlis keramaian. Tujuannya, bukan sekadar suka-suka, tapi untuk eratkan hubungan antara semua kaum. Janji yang ketiga, kemakmuran. Sultan ni umpama CEO Melaka, dialah yang promosikan pelabuhan dan pastikan fasiliti perdagangan semua tip-top. Tapi di belakang tabir ada penghulu bendahari. Fikirkan dia macam Menteri Kewangan. Dialah yang jaga duit negara, pastikan ekonomi sentiasa stabil dan berkembang. Dan yang terakhir dalam janji pemerintah, undang-undang. Mana-mana tempat pun perlukan peraturan, betul tak? Di Melaka ada 2 undang-undang utama. Hukum Kanun Melaka untuk urusan di darat dan Undang-Undang Laut Melaka untuk para pelayar. Paling penting, Sultan pastikan semua orang, tak kira bangsawan atau rakyat biasa, kena patuh pada undang-undang yang sama. Tiada siapa terkecuali. Okey, itu tadi janji daripada pihak pemerintah. Sekarang, kita tengok pula bahagian kedua perjanjian ni. Apa pula balasan daripada rakyat? Macam pemerintah tadi, rakyat pun ada 4 ikrar utama. Dan janji-janji inilah yang menunjukkan peranan mereka dalam membina empayar Melaka yang hebat tu. Yang paling asas sekali untuk rakyat, taat setia. Tapi, ini bukan setakat ikut arahan biasa. Ia diikat dengan satu kepercayaan yang sangat kuat, konsep daulat dan derhaka. Orang dulu percaya, kalau derhaka pada Sultan, akan kena tulah atau malapetaka. Jadi, kesetiaan tu memang tak berbelah bahagi. Sebagai balasan untuk jaminan keselamatan yang diberi pemerintah, rakyat pula sedia berkhidmat sebagai askar. Bila ada ancaman, mereka akan dikerah tenaga. Petani, nelayan, semua akan angkat senjata dan jadi pahlawan demi mempertahankan tanah air mereka, Melaka. Sumbangan rakyat ni bukan setakat tenaga untuk berperang je. Bila ada kenduri kendara di istana atau gotong royong, kehadiran mereka tu sangat penting. Ia satu simbol sokongan dan perpaduan. Cara mereka tunjukkan, kami bersama pemerintah. Dan akhir sekali, sumbangan tenaga kerja untuk pembangunan. Pernah terfikir tak? Siapa yang bina Istana Megah, Jalan Raya, Kubu Pertahanan semua tu? Jawapannya, rakyat. Melalui sistem kerah, mereka menyumbang tenaga untuk semua projek besar negara. Merekalah tulang belakang pembangunan Melaka. Nah, di sinilah kita nampak betapa seimbangnya sistem ni. Ia satu hubungan timbal balik yang sangat jelas. Pemerintah sediakan keselamatan, rakyat jadi askar. Pemerintah jaga kemakmuran, rakyat sumbang tenaga kerja. Semuanya saling melengkapi. Macam sebuah jentera yang berfungsi dengan sempurna. Jadi, sistem tanggungjawab bersama ni akhirnya membentuk satu struktur sosial yang sangat teratur. Jom kita tengok macam mana rupa hierarkinya. Inilah dia piramid sosial masyarakat Melaka pada waktu tu. Paling atas semestinya Sultan, diikuti kerabat diraja dan para pembesar. Kemudian, lapisan yang paling besar iaitu rakyat jelata. Dan di bawah sekali ada golongan hamba. Setiap peringkat ni ada peranan masing-masing yang menyumbang kepada kestabilan keseluruhan sistem.
Baiklah, jadi apa kesannya? Apa legasi yang ditinggalkan oleh perjanjian unik antara pemerintah dan rakyat ni? Jom kita buat rumusan. Senang cerita, legasinya sangat hebat. Sistem ni terbukti berjaya. Hubungan timbal balik inilah yang jadi formula rahsia keharmonian dan kestabilan Melaka. Inilah enjin yang bawa Melaka ke puncak kegemilangan, jadi sebuah kuasa politik, ekonomi dan budaya yang disegani ramai. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Walaupun zaman dah jauh berbeza, agaknya idea perjanjian tanggungjawab bersama antara pemerintah dan rakyat ni masih relevan tak dalam masyarakat kita hari ini? Apa pendapat anda?